bulan 5 2025 depan Masjidil Haram Mekah. Baru selesai solat maghrib, sedang menunggu solat isyak dalam mungkin 20 minit lagi. So, inilah pemandangannya. Suhu agak selesa, tak panas dan tak sejuk, dan angin ada juga sikit-sikit. So, inilah pemandangan di luar Masjidil Haram. Bersyukur sangat-sangat kita kepada Allah SWT kerana direzekikan untuk hadir di tanah yang cukup berkat, tanah suci, tanah haram, yang mana ibadahnya diganjarkan 100,000 kali. Daripada solat yang kita buat diganjarkan 100,000 kali, dan tidak ada waktu diharamkan solat. Boleh solat bila-bila masa saja. Kalau di luar daripada Masjidil Haram ataupun tanah suci, selepas solat subuh tak boleh solat, lepas asar tak boleh solat, ada waktu haram. Tapi di sini Allah benarkan solat dan ganjaran pahalanya seperti yang disebutkan. So alhamdulillah, sekali lagi sama-samalah kita syukur kepada Allah SWT, kepada semua jemaah daripada Malaysia yang diberi peluang untuk hadir menunaikan haji pada tahun ini. Kerana ramai yang nak hadir tapi tidak direzekikan. Kita antara yang terpilih oleh Allah SWT untuk berada di sini. Alhamdulillah. Terima kasih. Workout paused. Ini jadi bottleneck sekejap. Para jemaah sedang menuju nak pergi ke Masjidil Haram. Workout dan resumed. bottleneck situ kerana Workout paused. oleh Saudi buat checking documentation lah, kad nusuk, apa-apa saja kad yang perlulah. Dia nak pastikan hanya Workout haji resumed. boleh masuk. Jadi yang tak ada documentation Workout paused. akan face problem lah. Ini lebih kurang adalah Workout resumed. 100 meter daripada Masjidil Haram. Berpusu-pusu, panjang lebar queue.
Boleh. Kita nak buat promosi sikit kepada rakan-rakan yang beli barang banyak. Boleh hantar dengan pos laju. Semua kami buat ya. Tak payah pikul. Kami sampai 7 hingga 14 hari. Ya, insya-Allah. Seminggu hingga 2 minggu Sampai dah.